أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Malam ini dapat kita bersama untuk kita teruskan mudzakarah dan ataupun kelas kita. Itulah kelas ibadat qauliyah khas untuk muslimat. Yang mana kita usaha dalam kelas ini untuk kita memperbaiki dan menambah lagi ilmu pengetahuan dan menambah lagi keyakinan kita macam mana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang diperintahkan dan seperti mana yang ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kelas ini insya-Allah kita menjadikan kita pilih kitab Hisnul Muslim ataupun Perisai Muslim sebagai kitab rujukan kita dan juga panduan kita, yang mana kitab Hisnul Muslim, Perisai Muslim ini 100% boleh dikatakan rujukannya adalah hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah bukan sekadar kita dapat kitab yang asal matan sahaja, kita juga dapat membaca bersama insya-Allah syarahan kepada matan ataupun kitab yang asal Hisnul Muslim yang ringkas. Dapat kita membaca syarahannya, yang mana dalam syarahan itu dia akan detailkan uh, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita maklum dalam kitab Hisnul Muslim, kitab itu dikumpul oleh pengarangnya semata-mata untuk nak ajarkan kita dan nak ajak kita beramal seperti mana amalan-amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam seharian. Daripada awal bangun pagi sampai tidur malam nanti, semuanya langkah-langkah yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya bersandarkan kepada hadis-hadis dan juga kepada dalil-dalil yang semuanya sahih. Alhamdulillah, apa yang kita nak lagi sebenarnya selain daripada amalan yang sahih yang patut kita utamakan dalam amalan seharian kita, agar Allah Subhanahu wa taala terimanya dengan hati kita yang tinggi yakin. Sebab banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahawasanya kita doa dan kita yakin dengan Allah bahawasa Allah Allah Subhanahu wa taala akan menerima apa yang kita doakan, apa yang kita pohonkan. Dan ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Nabi bersabda, uh, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita yakin apa yang kita minta Allah akan beri. Dan bukan sekadar kita yakin hati kita, mesti nak kena ada asbabnya. Mesti nak kena ada cara yang betul yang membuat kita yakin. Antara cara yang betul dalam bab ibadah ni, dah tentu sekali Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dan juga contoh tauladan. Jadi inilah alhamdulillah usaha kita. Mungkin malam ni rakaman yang ke-22 atau ke-23 kelas kita dah mulakan. Dalam kelas-kelas ini khasnya kita cuba nak amal seperti mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan kita juga, apa yang kita dah amal selama ini pun kita nak cek balik adakah termasuk dalam sunnah-sunnah yang diajar oleh Nabi ataupun masih lagi bergantung ikut-ikut sahaja. Sebab terdapat jugalah dalam banyak-banyak amalan kita ada terikut-ikut sahaja.
Kadang-kadang kita terikut perkara yang betul, tapi cara kita ikut tu yang tak betul. Dan kadang-kadang kita memang dah ikut perkara yang dah tak betul, maka dah bertambah lagi lah tak betul dalam amal kita. Jadi kekurangan yang ada pada diri kita, sekurang-kurangnya kita cuba bantu kekurangan diri kita ini dengan beramal dengan amalan yang sahih, yang betul. Maka bila amalan kita belum sempurna betul, itu maknanya kita dah usaha, Allah akan bagi. Allah akan bagi mengikut usaha yang kita usahakan. Tapi kalaulah kita usaha, dah berusaha bersungguh-sungguh, tapi usaha ikut apa yang tak betul, maka di situ bertambah ruginya. Dah usaha, tapi cara tu tak betul. Itu yang kita risau. Perkara ini mungkin nampaknya kecil, tapi dalam selalu kita jadikan sebagai contoh dalam surah Al-Kahfi. Yang kita takut, setengah golongan tu Allah Subhanahu Wa Taala uji dah pergi sampai jauh. Wahum yuhsinuna an wahum apa ni wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sesat, orang yang tak betul ini, mereka rasa mereka buat betul, tapi sebenarnya dhalla sa'yuhum. Mereka dah sesat ataupun dah terpesong dari landasan yang benar. Wal'iyazubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan itu. Baik, insya-Allah dalam banyak-banyak mukadimah malam ni untuk kita ingat semula tujuan kita nak belajar Hisnul Muslim ataupun ibadat kuliah secara berbuku ini. Okey, kita buka buku kita insya-Allah, siapa-siapa yang ada di skrin ke ataupun dalam handphone ke, dalam laptop ke. Kalau ikut buku saya dalam saya download PDF ni, muka surat malam ni insya-Allah muka surat yang ke-22. Kita masih lagi dalam tajuk yang ke-19. Tajuk yang ke-19 iaitulah doa-doa dalam sujud. Ketika kita sujud dalam solat kita, sama ada solat fardu ataupun solat sunnah, inilah doa-doanya. Tajuk yang ke-19, dan doa kita pada malam ini doa yang ke-45 dah. Jadi amalan yang ke-45 yang kita cuba nak ikut, semua 45 amalan ini semuanya Nabi SAW amalkan. Daripada nombor 1 sampai malam ni 45, mungkin 46 kita cuba habis malam ni. Jadi semua ini ada hadisnya yang mana Nabi SAW amalkannya sendiri. Bertuah dan beruntunglah kita dah dapat 44 last kelas. Yang ke-44 itu semuanya ada sandaran sahihnya, tawaturnya, bersambungannya, perawi-perawi sampai kepada Nabi SAW. Maka dengan yakinnya apa yang kita buat, apa yang kita baca, apa yang kita cuba tambah lagi dalam amalan ibadat kuliah kita adalah amalan-amalan sahih dari Nabi SAW. Okey. Okey, yang ke-45 kalau kita tengok di sini bacaannya berbunyi Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Kita tengok daripada 41 Subhana rabbiyal a'la kita dah baca, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kita dah baca, subuhun quddusur rabbul malaikati warruh kita dah baca, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqah wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin kita dah baca. Malam ni tambah lagi subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Jadi semua bacaan-bacaan ini semuanya dapat kita baca dalam sujud. Jadi alhamdulillah, rupa-rupanya banyak yang Nabi SAW baca. Bukan subhana rabbiyal a'la sahaja. Jadi kalau tak belajar, kalau kita tak pernah buka buku ataupun tak pernah ikut kelas, mungkin selama ni hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Pandai-pandai pun kita tambah wa bihamdih. Dalam hadis yang asalnya tak ada pun wa bihamdi, kita tambahlah wa bihamdi. Jadi ada riwayat yang mengatakan boleh bertambah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu paling banyaknya. Dan mungkin ada doa-doa yang lain. Tapi rupa-rupanya yang betul-betul dari Nabi SAW,
Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah. Untuk malam ni 5 dan 6 insya-Allah. Banyak bacaannya. Patutlah bila kita ada solat, solat-solat yang panjang, kadang-kadang kita dah tak tahu nak baca apa. Dah tak tahu nak baca apa, imam masih lagi panjang. Contohnya solat apa yang panjang? Solat tahajud lah. Solat tahajud, kalau kita ikut imam-imam yang bacaan panjang, panjang sujudnya, panjang rukuknya. Jadi tak tahu kita nak baca apa. Kita dah ulang-ulang 3 kali, ulang 5 kali, tak bangkit lagi, tak angkat lagi, ulang 7 sampai 9, nak ambil yang ganjil-ganjil, tak tahu nak baca apa lagi. Jadi insya-Allah senarai inilah yang kalau kita hafal, bolehlah baca seperti mana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, bacaan malam ni subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Doa ni sebenarnya ataupun zikir ni sebenarnya kita dah hurai, dah syarah dalam uh, susunan bacaan ataupun susunan doa yang ke-37. Waktu kita baca, waktu kita syarahkan bacaan-bacaan ketika rukuk. Jadi uh, zikir yang sama berulangnya di sujud ini. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Jadi lebih kepada memuji Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Dzil Jabarut, yang mempunyai penguasaan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala-galanya, wal malakut, yang juga Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya, wal kibriyai, yang mana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kibr, sifat agung, sifat maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kibriya ni agung ni lebih besar daripada al-azamah. Al-azamah ni maha besar, al-kibriyai lebih besar lagi. Ataupun kalau kita nak ibaratkan, kibriya ini seorang yang bersifat sombong. Seseorang yang sifat sombong itu termasuk dalam perkataan al-kibr. Al-kibriya ataupun takabbara, mutakabbirun, seorang yang sombong. Jadi kalaulah sifat sombong ni ada pada makhluk, dikira sifat yang dicela. Seorang tu sombong, maknanya terus kita akan terasa buruknya orang tu. Bila seseorang itu disifatkan, digelarkan sombong, maka terus kita akan terasa teruknya orang tu, jahatnya orang tu, tak baiknya orang tu. Tetapi terbalik pula, bila sombong pada Allah Subhanahu wa taala, sifat ini adalah sifat yang sempurna. Al-kibriya, sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kibriya ini, sifat sombong, sifat maha agung, maha besarnya Allah ini, tingginya Allah ini, yang mana sifat ini sifat yang tak boleh dikongsi, tak boleh dipinjam oleh makhluk-makhluk yang lain. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya uridai. Sifat kibriya, sifat sombong ataupun sifat besar itu, ridai, maknanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat aku. Kalau nak tukar bahasa, nak terjemah bahasa betul-betulnya, ridai ini pakaian. Ridai pakaian aku. Jadi maknanya khusus untuk Allah. Jadi tak boleh kita nak pinjam sifat ini. Jadi dalam hadis itu Allah Subhanahu wa taala khususkan sifat itu untuk dirinya, tak boleh mana-mana hamba ataupun makhluk Allah nak cuba ikut ataupun nak bersifat dengan sifat kibriya ini. Sebab itu teruknya orang tu kalau terasa gahnya dirinya, megahnya dirinya, besarnya dirinya, hebatnya dirinya, bila dia lupakan dirinya, maka dia dah lupa bahawasanya dia dah rebut, dia dah cuba mengambil sifat khusus Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu antara punca besarnya sesatnya iblis laknatullah alaih, iaitulah sifat sombong. Sifat inilah dia tak nak ikut perintah Allah. Ketika Allah perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, ikut Adam alaihi salam, maka dia tak nak. Dia macam rasa dirinya lebih mulia dari Nabi Adam alaihi salam. Dia rasa dirinya lebih mulia sebab khalaqatahu min tin, khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin.
Dia rasa diri dia ni dicipta. Allah ciptakan dia daripada api, sedangkan Adam dicipta dari tanah liat sahaja. Di mata kasarnya, api lebih hebat dari tanah liat. Jadi dia terasa dia lebih hebat, lebih besar, lebih sombong. Maka Allah Subhanahu Wa Taala murka, dan Allah Subhanahu Wa Taala laknat, dan Allah Subhanahu Wa Taala halau dia. Halau keluar daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah kekalkannya termasuk dalam penghuni api neraka buat selama-lamanya bila akhirat nanti. Itu bermula punca segala kejahatan, segala maksiat bermula daripada sombong. Sebab itu seorang yang terlupa diri dan terasa hebat, terasa megah, mungkin memandang hina kepada orang lain, maka berhati-hatilah. Dia dah hampir menyerupai perangai iblis yang mana Allah sangat-sangat murka. Jadi kita nak kena berhati-hati. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, man tawadha'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang selalu tawadhu', rendahkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah akan angkatkan darjatnya di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau dalam kehidupan dia selalu merendahkan diri, dia tak nak bermegah-megah, dia tak nak tunjuk-tunjuk, dia tak nak berlawan dengan orang-orang lain, dia tak nak menang selalu, maka Allah akan angkat darjatnya, kedudukannya. Susah nak dapat orang yang boleh kawal dirinya sampai dia boleh selalu tawaduk. Bukan bermakna tawaduk ni sampai orang buat salah pun kita diamkan diri. Itu jadi perangai syaitan juga. Syaitan dia suka kalau benda yang salah dia diamkan diri supaya kesalahan itu berlarutan. Jadi nak kena berwaspada lah. Nak kena berhati-hati. Bila masa kita boleh tawaduk, rendahkan diri, diamkan diri, kalahkan diri. Bila masa kita nak kena lawan juga supaya hak itu tak menjadi batil. Ataupun kebenaran itu tak lenyap dengan kebatilan. Semua tu berpandukan kepada ilmu pengetahuan kita. Saya rasa kita boleh buat syarahan sepintah lalu begitu sahaja untuk bacaan yang ke-45. Malam ni insya-Allah kita nak cuba detailkan, iaitulah bacaan kita ataupun amalan qauliyah kita yang ke-46, insya-Allah bacaan dalam sujud. Dan doa ini sangat-sangat penting. Malam ni insya-Allah kalau dapat habis yang ini pun dah cukup untuk kita faham dan cuba kita hafal dan kita amalkan insya-Allah. Okey, yang ke-46 boleh baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhanbi kullah Allahumma ighfirli diqqahu wa jillah dhanbi wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. wa ala niyatahu wa sirrah. Okey, jadi kalau tengok kita nak kena pecahkan kepada berapa ya. Berhenti di sini, berhenti di sini, dan berhenti di sini, dan berhenti di sini lah. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Itu cara bacaannya. Nak baca semua pun boleh. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Boleh je. Tapi bila kita pecah-pecahkan, makna lebih tersusun. Mungkin kita punya fokus pun mungkin lebih apa tu, lebih tertib lah. Sebab kalau kita baca satu nafas tu, kita nak hadirkan makna dan nak tadabburkan makna tu, mungkin tak sempat. Sebab ringkas pendek masa tu. Tapi kalau ada masa, tempoh yang lebih tu, fokus kita tu lebih tertumpu dan mungkin kita boleh hadirkanlah dalam doa tu apa yang kita nak rasakan diri kita. Nak rasakan pada diri kita dalam permintaan tu, kita nak rasa apa.
Kalau kita memohon dalam berdoa ni, kita memohon sesuatu yang kita memerlukan, maka kita hadirkan keperluan kita tu. Semoga Allah faham betul-betul permintaan kita. Allah lebih mengetahui sebenarnya, Allah lebih memahami. Tapi bila kita ada tunjuk dan kita ada persembahan yang membuktikan yang betul-betul kita memerlukan, maka kesungguhan itu akan bertambah lagi dalam makna doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang yang berdoa dalam hati yang larin dan dalam hati yang lara, dalam hati yang lalai, maka seolah-olah sombong, seolah-olah dia tak perlu, seolah-olah dia tak hadirkan hatinya dan tak tunjuk dia memerlu, sedangkan dia memohon, sedangkan dia meminta. Ini pernah kita sembang kan, pernah kita syarahkan. Seseorang itu berdoa tetapi hatinya lalai, itu teruk sangat keadaan kalau dia disengajakan ataupun dijadikan sebagai rutin amalan dia. Kalaulah dia sedar, dia buat juga, maka sangat-sangat teruk. Sangat-sangat bahaya. Sebab apa? Kalau kita pernah buat contoh lah. Kalau kita minta dari orang sekalipun, kita ambil lah orang yang sama level dengan kita. Kita minta tangan kita hulur, muka kita sembang hal lain. Dia nak bagi ke? Silap-silap campak dia bagi. Dia bagi tak tapi dia campak. Kalau yang kasar sikit tu campak sampai kena ke badan kita. Macam tak menghargai pemberian orang. Kita memerlu, kita yang apa tu tadah tangan, tapi bila orang nak bagi kita buat tak tahu je. Macam sembang hal lain. Geram juga orang nak bagi tu. Lagi-lagi kalau kita minta dengan orang yang lebih, level dia atas pada kita. Mak ayah kita ke, orang yang kita hormat segan ke, mungkin orang yang lebih berusia, makcik-pakcik kita ke, ataupun pergi lebih lagi atas, mungkin guru-guru kita ke. Kita memerlukan bantuan dia, kita hulur tangan. Bila dia nak bagi, kita sembang hal lain, kita tengok lain, kita tak tengok pemuka dia. Marah dia. Apatah lagi kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang menciptakan kita, yang segala-galanya dari Dia. Segala apa yang kita miliki, setiap apa yang ada pada diri kita, hatta masa kita pun semua Dia bagi dah. Tiba-tiba kita buat macam tu je, kan? Waktu berdoa ni, kita tengah berfikir hal lain. Mulut kita baca doa ni. Lagi-lagi doa yang menjadi doa rutin tu. Itu bahaya juga tu amalan rutin tu. Maksud amalan dah jadi ibadat, dah jadi adat. Macam mana ibadat jadi adat? Contohnya lah doa-doa yang selalu kita doa ramai-ramai tu. Itu kadang-kadang ada orang tak suka doa secara ramai-ramai tu. Kita bincang malam ni. Doa secara ramai-ramai bukan tak baik, baik. Tapi nak jaga supaya jadi baik tu susah sikit. Sebab satunya, bila kita yang mengamin tu, kita faham semua tak apa yang dia doa? Confirm tidak. Kita dengar jelas semua tak apa yang dibacakan oleh imam ataupun oleh orang yang baca doa tu? Confirmnya tidak. Macam mana kita nak dengar semua? Kadang-kadang pembesar suara tu tak membantu. Kadang-kadang suara dia tak jelas. Kadang-kadang bacaan dia memang tak betul. Kan? Confirm tidak. Susah nak cari orang yang paling sempurna. Bila sempurna pula pembaca ni, imam ataupun ustaz, kita pula tak sempurna. Pendengaran kita pula lara. Hati kita ke mana? Tanya diri sendiri. Setiap kali kita doa bersama jamaah, hati kita fikir benar apa? Ni kena jujur jawab ni. Jawab pada diri sendirilah, tak perlu jawab dengan saya lah. Kalau Sembang je. patutnya. Kalau sembang lagi berat. Lagi berat. Tak Tak takkan apalah. bersembang. Kita apalah kita ambil yang baik-baik lah. Yang geng tak sembang lah. Yang geng tak Yelah. sembang, yang geng khusyuk ni. Yang geng fokus ni. Tapi bila dia dengar bahasa Arab sahaja ni, hati dia, fikiran dia ke mana? Dia nak tanya. Hmm. Hmm. Susah juga kan? Tak sempurna juga. Jadi bila dah tak sempurna, kita nak mendengar pun kita tak faham semua. Kita nak fokuskan semua-semuanya tidak. Jadi lagi-lagilah macam tadi tambah lagi kita bersembang ke ataupun hati kita lalai terus pergi benda lain terus.
Kan? Fikir khayal benda-benda yang harus, yang mubah, yang baik-baik lah. Ha, itu pun tak betul. Itu pun tak sepatutnya berlaku sebab kita sedang berdoa tapi hati kita fikir hal-hal lain. Katalah tengah doa ni selepas solat lah selalu kita doa ramai-ramai kan. Imam baca, oi kena pula imam panjang lah doa dia. Mentang-mentang dia panjang, dia lancar ni kan. Dia baca panjang bukan main lagi. Okey, jadi kita ni panjang sangat, jadi pikiran kita dah ke lain dah. Pikiran kita ke mana? Kepada benda-benda yang okey, yang elok lah. Contohnya lah, lepas ni saya nak buat apa? Nak masak apa? Kan? Nak belanja kawan ke? Ataupun nak pergi mana? Ataupun fikir projek lah. Nak buat projek kebaikan apa? Nak nak buat derma apa? Nak infak apa? Kan? Nak membina sekolah anak yatim ke apa ke? Hal-hal lain. Hati kita dah lara hal lain. Itu pun tak begitu cantik dah. Tak sebab dah lari topik tu. Imam tengah doa, doa selepas solat, kita dah pergi ke lain, maknanya hati kita tak sama dengan perbuatan tangan amin kita tu. Tapi, kalau lalai kita pergi kepada perkara yang lebih teruk, wal'iyazubillah mungkin dah fikir benda yang bukan-bukan. Kan? Syaitan, syaitan dia pandai. Sekali-sekala dia jolok kita ataupun dia apa tu, dia tipu kita, dia suruh kita fikir benda-benda yang baik. Kadang-kadang dia suruh kita fikir benda-benda yang tak baik. Kan? Dia punya hati kita ni, kalau kita tak jaga, dia punya. Dia milik. Dia boleh menguasai dan dia boleh kontrol. Dia boleh suruh kita buat apa sekalipun. Bukan sekadar hati, kadang-kadang dia mampu menguasai hati kita sehingga hati kita mengarah anggota kita untuk melakukannya ataupun mentasdikkan apa yang hati tengah berbincang ataupun berbisik. Sampai situ sekali, lagi-lagilah teruknya bila kita berdoa dalam keadaan tadi. Jadi akhir katanya berkenaan dengan doa ni, sebab itu kalau doa secara berjamaah ni untuk nak dapatkan baik tu betul-betul kita nak kena usaha supaya sepanjang doa itu menjadi baik. Kita mengharapkan semuanya baiklah. Tetapi bila saya cerita macam ni barulah perasan, oh betul lah juga. Waktu doa tu selalunya mungkin ada bersembang, ada yang jawab telefon, ada yang mungkin dibalas mesej. Perkara tu maknanya kita sedang berdoa tu. Maknanya kita sedang menghadap Allah untuk memohonkan keperluan kehidupan kita. Tapi dalam keadaan hati kita macam tak nak je. Sebab kita tengah buat benda lain. Betul tak betul? Benda ni nampak macam mudah, bincang ringan. Tapi sebenarnya kalau kita bincang betul-betul, halusi betul-betul, berat juga tu. Sebab itu doa banyak-banyak pun tak berubah-berubah kita punya nasib, tak berubah-berubah kita punya kehidupan, keadaan. Mungkin antara asbabnya Allah Subhanahu Wa Taala tak melihat sangat apa yang kita minta sebab waktu kita minta hati kita ke lain. Ini sebagai contohlah doa-doa yang tak dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selalunya ulama akan sebut hati yang larin, hati yang lara, hati yang lalai waktu berdoa. Jadi contoh paling hidup sekali, paling ketara yang kita boleh faham, ketika kita doa secara berjamaah, kebanyakan berlakunya gitu. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bukan kita yang berdoa. Orang lain doa dan dia yang pilih nak baca doa apa. Lain kalau kita sendiri yang doa. Bila si kita sendiri yang doa, setiap habis satu doa, kita nak pindah kepada doa yang keduanya, yang ketiganya, yang berikutnya. Kita sendiri yang pilih. Bila kita nak pilih tu, kita dah tahu dah. Sekurang-kurangnya lah sepatutnya, siapa yang hafal doa, beberapa doa sepatutnya, dia dah tahu tajuk doa tu. Contohnya, kita ambil contohnya. Lepas solat, selalu kita doa apa? Kita doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita puji Allah kan. Dan selawat ke atas Nabi. Dan selalunya kita baca. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah. Sekurang-kurangnya kita hadirkan dalam doa ni. Saya nak minta Allah terima doa solat. Dan Allah ampunkan segala dosa. Kan? Itu sekurang-kurangnya. Lepas tu habis doa tu. Doa kedua yang berikutnya. Mungkin kita pergi. Allahumma ufir lana dhunubana wali walidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Contohnya. Doa kedua. Dah tahu dah daripada dulu lagi kita hafal doa ni untuk
pengampunan kedua ibu bapa kita, kan? Sekurang-kurangnya fokus hati kita ni waktu nak baca doa ni, sepanjang doa ni tuju ke situ je. Ya Allah, ampunilah daku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua ibu bapaku, warhamhuma dan rahmati kedua-duanya seperti mana mereka sayang aku waktu kecil. Mereka membesarkan aku waktu kecil. Kan? Jadi fokus kita kepada makna tu sekurang-kurangnya. Contohnya doa berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita yang pilih doa tu, fokus kita pergi kepada ya Allah berikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan peliharalah kita daripada api neraka. Bila kita doa sendiri, kita pilih sendiri doa-doa tu, maknanya fokus kita insya-Allah tertumpu kepada apa yang kita sedang membaca. Jadi sekurang-kurangnya adab kita waktu berdoa tu ada di situ. Kita minta dari Allah, hati kita fokus dan juga tertumpu kepada permintaan, maka itulah sepatutnya berlaku setiap kali kita berdoa. InsyaAllah ini panjang cerita pasal doa secara berjamaah ni. Kita nak kena betul-betul berhati-hati supaya fokus kita tak ke lain. Dan sekurang-kurangnya dalam ramai-ramai yang tengah mengaminkan. Sebab itulah selalunya ulama menyebutkan, manalah tahu dalam ramai-ramai yang mengaminkan ada yang Allah istijabah, yang Allah makbulnya. Yalah, mungkin dalam ramai-ramai itu, mana seorang, salah satu seorang, dua orang, tiga orang yang fokus kepada doa itu, mudah-mudahan kita lah termasuk orangnya. Kalau semuanya lalai, semuanya tak fokus, semuanya tak faham, semuanya tak peduli, semuanya bersembang, habislah doa tu, doa tu diketepikan ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, doa ini untuk malam ini doa yang sangat-sangat penting. Dan doa ini yang kita perlukan sebenarnya setiap waktu dan masa, dan lebih-lebih lagi waktu kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa minggu lepas kita jawab doa apa yang paling sesuai waktu sujud. Inilah dia. Antaranya doa yang ada permohonan dari Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allahumma ghfir li dhanbi kullah. Saya terjemah dulu. Allahumma ya Allah, ighfir li dhanbi kullah. Ampunilah bagiku dhanbi setiap kesalahanku. Kullahu ataupun sekalian, kesemuanya. Sekaliannya ataupun kesemuanya. Semua kesalahan diriku ni, diri kita masing-masing, ya Allah ampunkanlah. Ampunkanlah ya Allah. Okey, perkataan ya Allah ni, kalau kita tengok perkataan ya Allah, kalau kita nak terjemah Allahumma, kita kena terjemah ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhanku. Okey, jadi dalam bahasa Arab, humma mim musyaddadah ni sebenarnya ganti ya. Ya asalnya ya Allah, Ya Allah asalnya. Jadi bila jadi Allahumma ni makna sama dengan ya Allah. Ya Allah, ighfir li dhanbi. Ampunkanlah bagiku dosaku. Kullahu sekaliannya, kesemuanya. Diqqahu wa jillah. Yang kecilnya. Diqqahu yang kecilnya. Wa jillahu dan yang besarnya. Wa awwalahu wa akhirahu. Yang awalnya dan yang akhirnya. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang terangnya dan yang tersembunyinya. Okey, jadi dosa-dosa kita ini kullahu kesemuanya, baik yang dosa yang kecil ataupun dosa besar, dosa awal ataupun dosa akhir, dosa terang ataupun dosa tersembunyi. Apa beza semua tu? Okey, boleh kita baca dalam syarahan insya-Allah. Dalam syarahan kitab ini kita boleh baca bersama insya-Allah. Okay, kalau kita perhatikan, Masya Allah, doa tu dalam makna pun sangat-sangat penting untuk kita hafal dan untuk kita amalkan, insya Allah. Okey, kita baca dulu syarahan. Syarahan doa tadi diambil dari, insya Allah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Okey, kejap ya. Saya tak cari tadi. Okey, di sini. Doa yang ke-46. Okey, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila sebutnya Abu Hurairah ini, maka antara hadis yang sangat dekat dengan kita. Dan hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, dalam kitab hadis Sahih Muslim, riwayat Abu Hurairah ini. Dan Abu Hurairah, bila kita sebut Abu Hurairah ini, memang terkenal sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan, antara yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW, dan kebanyakan hadis-hadisnya sahih-sahih belaka. Walaupun Abu Hurairah ni, kalau kita tengok, Islamnya sangat-sangat kemudian. Islamnya pada tahun ke-7 Hijrah Nabi SAW, iaitulah pada peperangan Khaybar. Jadi dia hidup bersama Nabi sekitar 3-4 tahun sahaja. Tetapi hebatnya Abu Hurairah ini, walaupun sekitar 3-4 tahun, dia tergolong, dia tersenarai dalam senarai sahabat-sahabat Nabi yang antara paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Apa rahsianya? Rahsianya dialah antara sahabat-sahabat Nabi yang tinggal segala dunianya dan tinggal kampung halamannya dan hidup berjiran dengan Nabi SAW. Waktu Islam Abu Hurairah, dia terus pindah pergi duduk di belakang rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang mana sekarang ini dikenal dengan kawasan As-Suffah. Kawasan As-Suffah betul-betul di belakang makam Nabi SAW, rumah Siti Aisyah tu. Ada satu kawasan di situlah ahli Suffah, ahli yang musafir dari jauh, tak ada tempat untuk tinggal, maka dia akan rehat di situ. Dan Abu Hurairah, dia terus duduk di situ, dan tujuannya setiap langkah dan gerak-geri Nabi keluar dari rumah, dia terus menjadi saksi dan berada bersama Nabi SAW. Sebab itu banyak hadis Nabi dia hafal dan dia hadir waktu Nabi berbicara tentang hukum hakam, maka dia kumpul sebanyak-banyaknya. Hebatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abdul Rahman ibn Sakhr Ad-Dusi. Okey. Dia riwayat di sini, dia kata Nabi SAW kana yaqulu. Okey, kalau kita tengok cara dia mencerita pun, kana yaqulu adalah Nabi berkata. Maknanya dia dengar sendiri waktu Nabi baca di dalam sujud Nabi. Waktu Nabi sedang sujud, dia dengar sendiri yang Nabi baca, Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah. Jelas dan nyatanya ini doa konfirmnya datang dari Nabi SAW melalui sahabat-sahabat Nabi yang dibawa sebagai hadis yang sahih. Bukan lagi dapat dalam mimpi, bukan lagi dapat waktu bermunajat, bukan lagi waktu berjumpa ketika yaqazah ke apa ke, tidak. Yang itu ketepikan dahulu. Yang ini ambil yang konfirmnya sahabat Nabi yang meriwayatkan, amalkan ini, utamakan ini. Ini lebih makna dan lebih berkesan dan lebih barakah sebab konfirmnya Nabi yang beramal dengannya. Okey, bila kita sebut Allahumma ghafirli, maka kita sebutlah sifat Al-Ghaffar. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan Al-Ghafur, Al-Ghaffar, sangat-sangat pengampun. Ha? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, sangat-sangat pengampun, dan dia sangat-sangat senantiasa menunggu hambanya yang beristighfar dan yang bertaubat kembali kepadanya untuk nak ampunkan dosa-dosanya. Itu asal sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sangat-sangat menggalakkan kita jangan kita tinggal beristighfar setiap hari. Nabi SAW sendiri pun tak kurang daripada 70. Dan ada riwayat mengatakan tak kurang daripada 100 kali beristighfar setiap harinya. Yang mana Nabi SAW telah pun dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala syurga
dan telah pun Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa yang terdahulu dan yang akan datang yang kemudiannya. Tapi tetap juga Nabi beramal dengan istighfar ini supaya ummahnya ikut caranya. Dan sepatutnya ummahnya kena lebih lagi lah. Sebab Nabi tak ada dosa. Kalau ada silap salah pun sebagai manusia, Allah akan tegur, Allah akan perbetulkan waktu itu juga. Tapi kita ni yang banyak dosa ni, yang tak putus-putus dosa ni, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang sengaja, wa'alaikumsalam, itu pun tak terkira berapa kali berulangnya, masih lagi ulangnya, itu pun kadang-kadang tak banyak pun kita istighfar setiap hari. Jadi di sini sangat-sangat pentinglah untuk kita nak baca istighfar setiap kali kita sujud. Kalau boleh kita lazimkan setiap kali kita sujud, maknanya sehari semalam ni, siang dan malam kita sujud, tak tahu berapa kali kita sujud, setiap satu kali kita sujud ada je istighfar ini pun dah kira untung sangat dah. Maknanya kita dah lazim lah istighfar setiap kali kita sujud. Tak termasuk lagi lah setiap selepas solat, tak termasuk lagi lah setiap kita kali berdosa kita akan beristighfar. Tak termasuk sekali lagi lah setiap kali kita ingat dosa kita, kita istighfar. Jadi biar istighfar ni ada saja masa-masanya, bukan tunggu hanya bila kita bagi salam waktu solat sahaja, hanya waktu itu sahaja kita istighfar. Biar ta'widul lisan kita nak kena biasakan lidah kita ini dengan beristighfar setiap masa, insya-Allah. Okey. Dambi kullahu, qala Ibn al-Faris, kullahu ini semuanya tak terkira lah, semua-semua sekali. Semua-semua sekali. Barulah dia syarahkan di sini, diqqahu wa jullahu, sedikitnya dan banyaknya. Diqqahu wa jillahu, sedikitnya dan banyaknya. Eh? Dan ada yang mentafsirnya besar dan kecilnya. As-saghir minha wal kabir. Dan ada yang tafsirkan sedikit dan banyak. Kedua-duanya samalah. Kalau kecil dan banyak. Kalau kecil dan sedikit. Kalau besar banyak. Lebih kurang lah. Jadi semuanya, yang kecil, yang besar, yang sedikit, yang banyak pun semuanya kita minta Allah ampunkan. Awalahu wa akhirahu di sini, doa awal dan doa akhir. Macam mana doa awal dan akhir? Jadi mungkin awal dan akhir maksudnya ini permulaan dosa tu. Permulaan maksiat. Permulaan kesalahan. Dan akhir kesalahan. Boleh juga. Ataupun dari awal, bila pertama kali kita buat kesalahan yang sama, bila akhir kali kita ulangkan kesalahan yang sama. Itu pun maknanya awalahu wa akhirahu. Kan kalau kita perhatikan, subhanallah, masya-Allah, inilah yang dinamakan, yang dikatakan Nabi SAW, kalau keluar daripada mulutnya, daripada doanya, kebanyakan doanya jami'un mani', maknanya lengkap dan padat. Lengkap dan padat. Doa-doa Nabi SAW. Kita perhatikan, tengok doa ni lah. Diqqahu wa jillahu, kecilnya, besarnya, banyaknya, sedikitnya. Awalahu wa akhirahu, awalnya, akhirnya. Awal permulaan, first time-nya dan last time-nya. Ataupun awal kesalahan dan akhir kesalahan yang sedang lakukan. Semuanya termasuk semua. Bila kita baca doa ini, tak perlu lagi kita nak detailkan, sebab memang dah sedetail-detailnya. Dan berikutnya, wa alaniyatahu wa sirrah. Alaniyatahu wa sirrah, sama ada dosa itu dilakukan di depan-depan khalayak ramai, ataupun diketahui mana-mana manusia, ataupun sirrahu, tak diketahui mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku dalam keadaan kita bersendirian, yang tahunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya, apa yang kita rahsiakan, apa yang kita sembunyikan, kita buat seorang-seorang ke, kita buat tersendiri ke, maka semuanya dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita nak mengaku ataupun tidak. Tinggal lagi kita nak mohon pengampunan, minta Allah ampun ataupun tidak. Tinggal lagi kita nak nyatakan kepada Allah bahawa kita bersalah ataupun tidak. Itu je. Jadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu sedia kala dah. Semua Allah dah tahu. Cuma nakkan kita mengaku je.
Bila kita mengaku bersekali, maknanya berserta dengan kita nak mohon Allah ampunkan, berserta dengan kita berjanji supaya kita tak nak ulangkan lagi, beserta dengan azam kita, kita akan tinggalkan sesegeranya. Sesemuanya itu syarat-syarat untuk nak mendapatkan taubat, taubat yang nasuha, taubat yang sejati. Tinggal itu sahaja. Kalau selagi mana tak buat begitu, dosa-dosa itu akan bertimbun-timbun dan akan bertambah-tambahnya selagi mana kita tak mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya seseorang itu tak dimatikan, tak sempat nak bertaubat, tak sempat nak nyatakan kesalahan, tak sempat nak beristighfar, tak sempat nak menyesal, tak sempat nak mohon ampun dari Allah. Maka segala dosa-dosa sebanyak mana sekalipun bergantung bergantung kepada masyiatillah, bergantung kepada kehendak Allah semata-mata. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lah. Jika Allah kehendak untuk Allah ampunkan baginya, maka Allah ampun. Dan jika Allah nak siksanya, maka Allah akan siksa. Rahmat Allah teramat luas. Tetapi kita kena ingat juga, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa taala Maha adil dalam mengadili apa sahaja antara makhluk-makhluknya. Sekiranya ada hak dan ada kesalahan terhadap makhluk-makhluk yang lain, maka tetap Allah akan adil dan Allah akan menjadi hakim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan amalan sebesar zarrah sekalipun amal yang baik, khairan yarah, akan dia lihat dan akan dia tengok, akan ditunjukkan di akhirat nanti. Dan begitu juga sesiapa yang pernah mengamal ataupun melakukan kejahatan walaupun sebesar biji zarrah sekecil itu sekalipun, syarran yarah, akan diperlihatkan. Maksudnya bila di akhirat kalau diperlihatkan, takkan diperlihatkan saja. Dah tentunya ada balasannya. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Sekiranya baik, maka balasan baiklah. Sekira jahat, maka balasan wal'iyazubillah. InsyaAllah itu saja daripada saya. Kalau nak tengok baca di sini, doa-doa. Okey, mungkin kita baca sikit ma yustafadu min al-hadith. Fihi tawkidu du'a wa takfiru alfadhi wa in aghna ba'duha an ba'd. Dalam doa ni boleh je kita nak ulang-ulang lafaz yang sama. Nak ulang-ulang lafaz yang sama lagi-lagilah. Dalam bab-bab pengampunan, mohon taubat, mohon ampun, semua ni kalau kita ulang berkali-kali dan kita ulang lafaznya, dia membantu untuk kita menghadirkan kesalahan kita, menyesalnya kita, dan kita akan terasa kita ni banyak buat dosa bila kita dah ulang benda yang sama, kita dah ulang lafaz. Sebab itu ada diqqahu, sirrahu, alaniyatahu. Bila kita dah ulang-ulang macam tu, ada masalah untuk kita nak lintaskan dan hadirkan dalam hati kita ni kesalahan-kesalahan kita, dan kena dengan permohonan kita ini, memang kena sangatlah. Memang maknanya sesuai. مشروعية التفصيل بعد الإجمال في الدعاء وهذا دليل على شدة طلب المغفرة. Okey, betul. Makna yang sama juga. Dan bila kita dah ulang-ulang ni, dia akan menunjukkan kita ni bersungguh-sungguh kita nakkan kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, ni kita dah sebut tadi, si'atu rahmatillahi ta'ala allati wasi'at kulla syai' wa 'ammat kulla hayyin wa 'adamil ya'si minal maghfirati wa in balaghat dhunubil 'abdi 'inanus sama'. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi dan luas segala-galanya, maka kita tak perlu maknanya hamba Allah Subhanahu wa taala tak perlu risau dan jangan putus asa walaupun seseorang itu dah terasa dosa-dosanya ini dah dah membukit ataupun dah menggunung sampai ke langit sekalipun, maka rahmat Allah lebih luas daripada itu sekalipun. Masih lagi ada peluang untuk kita memohon maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Min as-suwaril makruhati fi ad-du'a athna as-sujud wa ghairihi takallufus saja'.
was-saj'u huwa muwalatul kalami ala rawiyyin wahid. Uh, Antara yang tak patut berlaku dalam doa seseorang itu, sama ada dalam sujud ataupun di luar sujud, banyak sangat memainkan ayat, menyusunkan ayat seperti mana berlaku macam sajak ke, sajak disebut sajak di sini, dan juga macam pantun ke, doa dalam bentuk macam ada pantun-pantun, ada seragam dia punya ayat-ayat. Itu tak perlu kita nak nyatakan lebih-lebih lagi. Doa itu dalam bab kita memohon benda-benda yang baik. Contohnya kita nak detailkan, minta syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syurga tu kita nak apa ada lagi, dalam apa yang kita nak tu kita nak apa lagi. Perkara-perkara macam tu tak beradab kita berdoa. Kita minta Allah bagi baik, maka baik, segala baik-baik yang Allah bagi itu cukup, dan kita nak kena ada sifat mencukupi dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Jangan kita tunjuk lebih pandai, kita nakkan begitu, nakkan begini. Itu maksudnya. Dan kata-kata yang tersusun macam pantun apa semua tu pun tak perlu sangat bertakalluf, nak lebih-lebih sangat tak perlu, sebab bukan itu maksudnya. Bukan Allah memandangkan kepada tersusunnya, pandainya doa dia, cantik susunnya doa, tapi hati ke lain pun Allah tak nak tengok, kan? Nakkan kepada doa yang ringkas, doa yang biasa-biasa, tetapi penuh dengan penghayatan waktu kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey, satu lagi di sini, mim barakatis sujud tasaqutud dzunub. Antara kelebihan seseorang itu banyak sujud ataupun panjangnya sujud, lamanya sujud, dosanya akan digugurkan selama itu, sebanyak itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis, innal muslima yusalli wa khatayahu marfu'atun ala ra'sih. Kullama sajada tahatta anhu fayafrighu min salatihi wa qad tahatat anhu khatayah. Sesungguhnya seseorang Muslim itu yusalli, apabila mendirikan solat, khatayahu marfu'atun ala ra'si, dan segala dosa-dosa dan kesalahan kesilapannya ini terkumpul di atas kepalanya. Banyak terkumpul ni maknanya dia tengah memikul, menjunjung, memikul kesalahan-kesalahan dosa-dosanya. Kullama sajad, setiap kali dia sujud, tahatta anhu. Setiap kali dia sujud akan gugur ataupun akan jatuh, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tatkala dia selesai daripada solatnya, waqad tahatat anhu khatayahu. Apabila dia selesai daripada solat yang banyak sujud tadi, maka sesungguhnya telah diampunkan dan telah digugurkan darinya segala kesalahan ataupun dosa-dosa yang dia pikul, ataupun waktu dia masuk solat tadi penuh dengan kesalahan dan kesilapan ataupun maksiat. Ini antara kelebihan seseorang itu sujud, dan dalam sujud itu nakkan muhasabah diri, sedarkan diri ke arah yang mana bila kita sujud ini betul-betul kerana Allah, dan kita mohonkan doa-doa dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita, maka dengan kelebihan sujud ini lagi, maka insya-Allah setiap kali solat dengan kita menghadirkan makna ini, mudah-mudahan insya-Allah setiap kali kita bagi salam, kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa yang kita pikul sebelum kita solat. Teringat saya kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sebenarnya menjadi sandaran kepada solat sunnah taubah. Sunnah taubah yang kita solat, yang memang famousnya bila masuk ada solat tahajud, ada sahaja solat taubah. Dan kadang-kadang saya terasa macam solat taubah tu hanya dilakukan waktu tahajud sahaja. Ini perlu kita fokus bersamalah, kita perlu faham bersama. Sedangkan asal solat taubah tu disyariatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba melakukan kesalahan, maka dia berwuduk, maka dia solat 2 rakaat, maka dia berdoa,
maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan atas kesalahan yang dia lakukan. Itu maksud hadis dengan ringkasnya. Syariatnya solat taubah ni apabila seseorang itu dia terasa dia ni bermaksiat, melakukan satu kesalahan yang nyata, maka dia sedar, insaf kesalahan itu yang dia lakukan, cepat-cepat dia ambil wudu dan terus dia solat. Selepas solat dia doa, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Tengok kepada taswir surah ini ataupun amalan yang disebutkan dalam hadis ini pun seperti mana kita belajar ni lah. Seperti mana ada dalam hadis ni lah. Bila kita solat, kita dah melakukan kesalahan tadi, seseorang itu melakukan maksiat, walayazubillah, maka dia solat, dia memikul maksiat itu dalam solat itu, kepalanya, fikirannya tertumpu, terasa sangat-sangat berdosa, sangat-sangat bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi awal solatnya dia pikul. Dia pikul kesalahan itu. Jadi setiap kali dia sujud, dia baca dalam sujud, dia baca dalam solat sampai dia bagi salam akhirnya dan mohon doa lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau betul-betul dia buat dengan ikhlasnya, jadi itulah yang diajar oleh Nabi untuk Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita dengan segeranya. Seperti mana kita belajar malam ni, bertambah lagi dengan hadis-hadis yang lain, yang mana kita yakin, seyakin-yakinnya insya-Allah setiap kali kita solat, kita sangat-sangat mengharap setiap kali kita bagi salam penghujung solat, tak kiralah solat apa, kita harap sangat-sangat setiap dalam doa kita, dalam sujud kita, Allah ampunkan dan Allah gugurkan dosa-dosa kita insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Okey, saya rasa dari saya sampai situ sahaja. Siapa-siapa nak bertanya sebelum kita doa ataupun kita tutup? Nak bincang apa-apa? Kalau ada soalan-soalan, silakan. Hmm. Tak ada apa ya? InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Semoga perbincangan kita dan juga kelas kita pada malam ini, doa yang kita dapat bersama baca malam ini, kita bolehlah tambah dalam ibadah qauliyah kita, dalam bacaan kita. Allahumma ghafir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah awalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah. Mudah-mudahan kita hafal dan mudah-mudahan kita bacalah setiap masa. Tak semestinya waktu sujud saja, boleh saja waktu-waktu lain, tapi ini lebih khusus kalau baca waktu sujud, betul-betul kita ikut seperti mana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz, ya. kalau kita tak hafal yang tak dapat tadi, yang apa yang paling ringan kita boleh Ustaz? Apa yang paling ringan, Allah maghfirli, Allah maghfirli pun dah cukup. Dan selebihnya hadirkan makna yang kita syarahkan tadi. Segala dosa, dosa besar, dosa kecil, dosa yang banyak, dosa yang sedikit, dosa yang terang, dosa yang taknya terang, dosa yang awal, dosa yang akhir. Hadirkan makna pun dah cukup, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Allahumma firli, Rabbi firli, apa-apa sajalah doa yang adanya, minta Allah ampunkan dan sertakan dengan makna ini, mudah-mudahan dapatlah sunnah ini. InsyaAllah. Terima kasih. Ya, sama-sama insyaAllah. Okey, marilah sama-sama kita membacakan doa Fatihatul Syifa untuk anak saudara kepada Kak Saadah kita yang tengah operation perut. Yang bernama Suhaila binti Ahmad. Suhaila binti Ahmad yang sedang dilakukan operation. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lancarkan operation itu dan semoga disembuhkanlah, diberi kesembuhan yang segeranya insya-Allah dan kembali sihat walafiat insya-Allah. Ala hadini yakulu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا سائر صالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اشف مريضتنا سهيلة بنت أحمد. اللهم اشفها أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، شفاء عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.